J, CLC ni juga dipanggil jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okey, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay, bila ada jawatan kuasa hubungan antara kaum ni, cikgu suka nak berikan sesuatu iaitu K ini adalah kaji. K adalah kaji. Kaji apa? Kaji hubungan kaum. Okey. A ni apa? Adil. Pembahagian yang adil. Okey. Manakala harmoni, H untuk harmoni dan muhibah. Jadi pelajar kalau nak ingat dia punya objektif CLC ni, okey, pelajar ingat HAK ni. Ni. H untuk harmoni dan muhibah, A untuk adil, apa adil? Pembahagian yang adil, dan K kaji hubungan secara mendalam. Okey. J apa? J jawatan kuasa. Okey? Alright.